nak kita reti. Kita faham satu-satu sifat Allah Ta'ala. Bukan sekadar reti faham, bahkan kena nampak dalil, kena tahu dalil. Sifat Tuhan begia-begia, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu kena ada huraian dan kena ada dalil. Sifat wujud, mula-mula kita nak mengaji dalam sifat 20 alif depan nanti. Sifat wujud artinya ada. Allah Ta'ala tu yang ada. Apa makna ada Allah? Kena berhenti. Beza mana ada Tuhan dan ada makhluk tu? Beza lagu mana? Dua. Lepas tu dalil dia pula. Dalil yang menunjuk kata Allah Ta'ala tu ada, mana pula? Dalil pula. Kena berhenti, nampak. Selagi tak nampak, selagi tu dia kena mengaji. Kena mengaji, kena fikir, kena tilik sehingga dia nampak. Kalau dia sifat 20 tu, dia reti bila Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, siapalah mutakalliman. 20 tu dia bila lacar pada mulut dia, tanpa dia memahami makna, tanpa dia mengetahui dalil, tak jadi. Bukan gitu ilmu akidah. Bukan gitu. Fatihah tak tahu terjemahan tak apa. Tak tahu nak terjemah bacaan tahiyat tak apa. Sah semaya kita. Ada pun ilmu usul tidak begitu. Tu ayat dia kata maka sia-sia. Mana dia? Maka sia-sialah. Maka sia-sia yakni maka tidak hasil faedah, tidak ada apa-apa faedah dan kelebihan lah orang-orang yang berharap kepada semata-mata ingat dan lancar pada bibir-bibir mulut jua, yakni pada bibir-bibir mulut sahaja. Jua dengan makna sahaja. Jadi sia-sia, tidak ada faedah. Orang ya berharap, dia duk berasa cukup. Berharap yakni berasa cukup dengan semata-mata ingat, dia lacar pada bibir mulut. Boleh kecek bak Tuhan sikit sebanyak, berasa kena Tuhan dah. Padahal tak ada mengaji. Dia duk kecek bak ketuhanan tu pun, dia duk dengar orang lain kok. Dia pun tiru pula. Dia dengar orang lain duk buah Tuhan. Dia pun ingat orang duk kecek tu, dia pun tiru pula. Dia ulang pula orang lain tu. Dia pun tak faham, tak ada mengaji kok. Dalil-dalil tu dia tidak nampak. Tapi semata-mata dia boleh kecek bak Tuhan sikit sebanyak, betul salah tu tak tahu lagi. Cuma adalah dia duk kecek bak ketuhanan, Tuhan begitu, Tuhan begini, jolok dak tak tahu. Dia berasa dengan semata-mata dia boleh kecek hal ketuhanan tu, dia berasa padah dah, memada dah, cukup dah. Kata musannif tuai kitab, sia-sia tu. Tidak hasil faedah. Dia tak kenal ilmu akidah ni lagu mana. Dia ingat ke ilmu akidah ni sekadar wak kecek di mulut gitu. Ada bahkan ilmu akidah itu pegangan hati. Kita kena pegang dalam hati Tuhan ni begini. Satu persatu dia panggil tafsil. Satu persatu huraian tu. Kena hurai satu-satu sifat Tuhan tu, dan huraian tu kita kena pegang dalam hati kita. Tu ilmu akidah. Nampak? Ilmu fiqh bab semaya tu kita kena buat. Bangsa kena buat. Kita belajar saja, qiyam begini, rokok begini, iktidal begini, sujud begini. Tiba-tiba kita tidak semaya, tak jadi. Kerana ilmu fiqh tu bangsa buat. Kita kena buat bil jawarihi, dengan anggota tubuh kita. Itu ilmu fiqh bangsa buat. Ilmu usul bangsa pegangan hati, tak ada kena buat gapo ngaji akidah ni. Bukan ngaji akidah kena buat muka tu, kena buat muka ni, tak ada.
Ngaji akidah ni pergi dalam hati gitu ya. Tu dia. Jika dia tak pergi, sia-sia. Pandai kecek saja. Bak ketuhanan tu video boleh hurai. Tuhan kita ni gini. Dalil tak tahu kok. Dia dengar orang kecek. Dia tak ada mengaji kok. Dengan tak tahu maksud, sekadar boleh ingat dia lacar pada bibir mulut, dengan tak tahu maksud, tak tahu tujuan perkataan dia tu. Maksud tujuan. Ada dia maksud dan tujuan hak tulah. Maksud dan tujuan perkataan dia pun tak tahu. Itu kecek tu. Tuhan ni ada, Tuhan kuasa. Tu. Orang dia kecek sama ya. Kita ni percaya Tuhan kuasa. Cuba hurai sikit. Kuasa Tuhan tu lagu mana dia mau faham? Kudrat Allah Taala kuasa pada apa? Tu dah. Dia kena tahu. Bukan sebut di mulut saja Tuhan kuasa pada apa? Dia kena wirti. Tak pandang ngajar tak apa. Dia tu kena wirti. Ni duk ulai hak tok nenek. Tok nenek kita duk sebut Tuhan kuasa, dia pun duk ulai hak tok nenek dia tu. Lagu mana kuasa Tuhan sifat kudrah tu. Pergi ngaji ilmu akidah sifat kudrah Allah. Sifat kudrah tu dia ada pergi ngaji ke tak? Maksud huraian daripada sifat kudrah Tuhan kuasa tu. Dia ada ngaji tak? Dia kata tak ada ngaji, cuma dia ulai hak tok nenek duk sebut mula. Tok nenek dia mengaji, tak apalah. Dia anak cucu ni tak ada mengaji, cuma dia ulai sebut tok nenek sebut mula. Tak tahu maksud apa, tak tahu tujuan perkataan apa. Tak ada apa. Tuhan ada, Tuhan ada. Tuhan ada tu Tuhan wujud. Tuhan yang mawujud bersifat dengan sifat wujud. Lagu mana wujud Tuhan? Tu. Tuhan kaya. Telah Kelantan Tuhan kaya. Ni. Kejut sikit, Tuhan kaya. Kena satu musibah, Tuhan kaya. Dia ambil mana kalimah Tuhan kaya tu, dia ambil mana? Kalau bahasa Arab tu Al-Ghaniyyu. Tuhan tu Al-Ghani, yang maha kaya. Tuhan kaya tu dia ambil mana? Dia pun tak tahu ambil mana. Dengar-dengar orang duk kecek apa dia tahu sebut hari tu. Dia pun duk tiru. Jadi sesuatu Allah Tuhan kaya. Tengok orang sedang Allah Tuhan kaya. Ya kejut. Tengok. Bukan pokoknya jatuh lebok tu Allah Tuhan kaya. Apa makna Tuhan kaya? Allah Al-Ghani tu apa makna? Tuhan kaya, mah perak dalam bumi, hak dia laku. Yang gibuh gitu. Tuhan kaya kerana mah perak galia dalam bumi, hak Tuhan. Tu Tuhan kaya dia tu. Tak kena gitu. Tak faham maksud tu. Tu dah. Sifat istighna Tuhan tak erti tu. Tapi pandailah dia sebut Tuhan kaya tu, tapi maksud tujuan perkataan dia tu dia pun tidak tahu. Sekadar hafaz, sekadar sebut pada lidah sahaja. Tu dia. Tak sudah ngaji. Kalau kita pergi mengaji, Tuhan kaya apa makna? Tuhan Maha Suci. Suci apa makna? Tuhan suci. Tuhan putih sepuh ya tu. Tuhan putih sepuh, Tuhan suci. Penuh habis akidah. Tuhan suci dengan makna apa? Tuhan suci anil naqaisi, daripada segala kekurangan. Tiada pada Allah, mustahil pada Allah segala sifat-sifat kekurangan. Itu makna Tuhan suci. Suci daripada kekurangan. Tiba-tiba Tuhan suci. Ditanya dia, dia mau sebut Tuhan suci tu apa makna? Tuhan putih lah. Kalau putih Tuhan ni, tu Tuhan suci. Tu dah. Rupanya dia sebut Tuhan suci selama kening tu tak betul. Tujuan perkataan tu dia tak tahu apa makna. Sekadar sebut semata-mata.
Tuhan duk tengok kita Tuhan dengar tu. Tu sedaplah kau. Bab Tuhan lah kau kecek. Tuhan sama. Ingat sekali Tuhan duk tengok. Tuhan tengok, Tuhan melihat. Kita ngaji ilmu usul, sifat apa tu? Sifat basar, sifat pelihat, sifat samuk, sifat pendengar. Kita kecek Tuhan dengar, Tuhan lihat, Tuhan tengok. Sifat samuk, sifat basar. Lagi ngaji ilmu akidah dihurai, Tuhan melihat lagu mana? Tuhan melihat apa? Tergapo ya Tuhan lihat dan macam mana Tuhan lihat tu? Apa beza lihat Tuhan dan lihat makhluk? Tu kena pergi halusi. Tu alik depan nanti kita mengaji tu. Tu dah nak mengaji alik depan, nak betul tu. Tuhan lihat, Tuhan tengok tu, Tuhan tengok. Cuba tanya dia. Demo duk kata Tuhan tengok, Tuhan tengok, Tuhan lihat tu. Apa makna demo faham lagu mana tu? Tuhan melihat lagu mana demo faham? Tuhan ni mata dua butir. Boleh melihat ada mata dua butir. Gebuh. Tuhan ada mata pula dah. Dia menyerupakan Tuhan dengan makhluk pula. Demo duk kata Tuhan dengar. Demo faham lagu mana Tuhan dengar? Tuhan ada telinga. Kalau tak ada telinga nak dengar mana? Gebuh telinga pula di Tuhan. Tu dah. Sebut tu betul dah. Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Faham tu salah. Maksud tujuan perkataan tu dia tak erti. Tu dah. Walau dia sebut Tuhan sama pun. Ni sia-sia, tak ada faedah gapo gitu. Bahkan berdosa nak pula dia. Kerana tak betul akidahnya. Walaupun dia sebut betul, tapi maksud perkataan tu dia berpegang salah. Sedangkan ilmu akidah nak dipegang tu pegangnya. Pegangnya tu betul tak? Dia berpegang salah, maka berdosa pula. Tu dia. Dan jika dan tu jumlah baru tu. Dan jika dipujikan dia orang-orang yang berharap tadi, orang-orang yang menyangka dia berasa cukup tadi tu, dengan semata-mata reti sebut tu, jika dipujikan dia sekalipun, siapa puji tu? Oleh orang-orang yang jahil. Kalau nak takdir, jika dipujikan dia sekalipun oleh orang-orang yang jahil. Walaupun orang duk puji dia, tak ada apa, tak ada ego pujian manusia. Moga pegangnya dia salah. Orang puji semata. Moga kita manusia ni nahkumu bizawahir ya. Kita hukum dengan luaran tu ya. Luaran tu kecek Tuhan sama. Tuhan kaya. Tuhan kuasa. Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar. Dia sebut Tuhan sama. Orang puji dia. Bagus kawan tu tak lupa dia Tuhan. Tuhan sama. Tu dah. Lepas makan, Tuhan kaya. Bagus kawan tu. Lepas makan ingat Tuhan lalu. Kejut sebut Tuhan lalu. Kejut tu, Tuhan kaya. Tu. Bagus kawan tu. Orang puji, orang hukum zahir tu. Pegangnya kita dia mau tak tahu. Pegangnya kita tak betul. Akidah yang salah dia mau tak tahu. Tu. Jadi orang puji tu tak ada nilai. Tak ada nilai kerana akidah dia tu, pegangnya tu hakikatnya salah.